So nak apa kau nak buat? Aku nak makan sambal sardin dengan ayam goreng crispy. Goreng crispy ni rasa rangup ni lah. Aku bagi tahu korang. Weh, betul-betul lah. Lambat pedas tau. Hey, welcome back to YouTube channel Syarif Kwan. So nak apa kau nak buat? Aku nak makan sambal sardin dengan ayam goreng crispy. Memang betul-betul sedapnya ayam goreng crispy pula tu sambal sardin. Sambal sardin ni aku tak tahu pedas ke tak pedas, tapi yang ayam goreng crispy ni rasa rangup ni. Ayam pun ada panas lagi kan, bau goreng. Betul-betul sedap ni. Aku dah tak sabar ni, dah lapar ni. Ni dah masuk puasa ke berapa pun aku tak tahu, tapi nak dekat Syawal lah sebenarnya. Aku pun dah tak sabar ni, kita pun dah nak raya pun semua kan, nak habis puasa dah. Lagi korang tunggu, jom tengok aku makan. Let's go guys. Bismillah. Aku pun dah tak sabar mana ni. Sambal sardin ni aku tengok macam sikit sangat kan, tak banyak sangat, tapi tak apa, kita akan makan juga. Sambal sardin ni serius, dah lama ni tak makan tau sambal sardin ni. Sardin ni favourite time aku kecil dulu lah. Sambal sardin ni kan mak aku selalu buat. Bismillah. Sambal sardin ni lagi sedap bila letak belimbing ni. Mak aku selalu letak belimbing ni. Belimbing apa pun aku tak tahu, tapi sedap lah. Ada ulam-ulam sikit, ada sayur sikit kan. Ayam kan. Siri aku bagi tahu korang. Betul-betul lah. Lambat pedas tau. Makan aku akan terasa pedas dia. Kalau aku makan yang rasa pedas dia ni.
betul lah sambal sardin ni. Sambal sardin ni dia bila ada kicap memang betul lah. Korang mesti nak tambah nasi je. Oh, tak taruh pedas. Sebelum tu aku bagi tahu korang jangan lupa like. Jangan lupa like video aku, share video aku tau. Jangan lupa subscribe sekali. Hoi, sikit lagi lah, 2k je lah. Alhamdulillah. Okay gang, itu saja video aku untuk hari ni. Korang jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa di next video, okay? Oi, Alhamdulillah betul-betul kenyang hari ni. Nikmat betul. Lagi kan? Oi, Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Tolonglah subscribe aku punya video. Jangan lupa like, jangan lupa share video aku tau. Jangan lupa komen sekali. So, next video kau nak video apa pula lepas ni? Kau cuba komen sikit. Aku ubah apa pula ni lepas ni, okay? Apa pun, memang sedap.